Kuasa sebenar emas yang ramai orang tak tahu. Siapa beli emas hari ini, potensi emas naik lebih tinggi daripada turun. Tapi saya secara peribadi tak suka beli emas sekadar buy low, sell high. Sebab sebenarnya fungsi emas jauh lebih daripada itu. Kalau kita beli emas semata-mata buy low, sell high, emosi kita akan terganggu dengan turun naik harga emas. Tetapi kalau kita pandang emas pada nilai sebenar emas itu sendiri, harga naik atau harga turun kita tak kisah. Lagi turun, lagi kita tersenyum sebab kita tahu, pertama, emas boleh elak kebocoran duit. Bahkan ia menjadikan penyimpan emas lebih bermotivasi untuk kumpul harta dengan lebih banyak. Yang kedua, emas tahan inflasi. Ia mengekalkan kuasa beli zaman berzaman. 1400 tahun dulu, satu dinar boleh beli seekor kambing dan hari ini satu dinar juga mampu membeli seekor kambing. Yang ketiga, emas selamat daripada tukaran mata wang yang tidak adil. Kalau RM jatuh, harga emas naik. Kalau USD jatuh, harga emas naik juga. Yang keempat, emas adalah duit sebenar. Sebelum tahun 1971, setiap duit kertas yang dicetak disandarkan kepada emas. Duit kertas cuma sekadar voucher mewakili emas. Tetapi selepas 1971, duit kertas yang kita pegang hari ini diwujudkan out of nothing. Ia sentiasa dimanipulasi nilainya dan sejarah menunjukkan mana-mana mata wang pasti akan runtuh dan hilang nilainya. Tak seperti emas, ianya kekal zaman berzaman. Bagi tuan-puan yang sudah yakin dan bersedia untuk memulakan tabungan emas, boleh rujuk PIN pos saya, cara mudah daftar akaun dan saya akan bimbing langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.